Api dia memang padu teruk. Alright guys, kali ni aku nak unboxing IGT stove daripada brand Black Dog. Okay, untuk IGT stove ni dia ada sekali dengan dia punya bag. Okay, jom kita tengok apa kat dalam ni. Okay, material yang digunakan daripada stainless steel. Dia punya kekuatan api boleh pergi sampai 7200 watt. Memang padu guys. Okay, ni dia punya stove dia. Okay, yang ni dia sekali dengan windshield. Untuk tungku dia ada 5 tungku. Satu punya tempat dapur, korang boleh stand untuk buka. Okay, kat sini dia punya button untuk press switch, dan sini untuk adjust dia punya gas. Kalau korang tak ada IGT table, bahagian bawah dia ada kaki. Kita test api untuk Black Dog. Api dia memang padu teruk, 7200 watt. Kekuatan api dia memang warna biru, memang nice. Kalau korang berminat dengan IGT stove daripada brand Black Dog ni, korang boleh dapatkan dekat bag.